Kalau korang datang, korang boleh pegang macam ni juga. Makanan dia makan apa dia? Dia makan sayur. Dia makan sayur dan juga bunga. Wow. Kalau korang takut nak pegang, korang nak belai macam ni pun boleh, tak ada masalah. Kepala dia macam pernah nampak. Kepala dia macam pada penyu. Penyu dan juga kura-kura. Tikus dia makan ke? Tikus dia tak makan. Dia cuma makan sayur dengan bunga saja. Ini minyak jual tak? Aku nak beli. Ada. Boleh WhatsApp saya. Oh, lajunya. Kegunaan minyak dia untuk apa ya? Okey, bagus untuk lelaki. Siapa yang nak membesarkan, mengeraskan dan juga memanjangkan. Kita ada juga minyak urut dan juga minyak angin. Bagus siapa yang ada masalah sakit urat, sakit sendi, sakit saraf, sakit otot, eczema, lelah, luka-luka kemalangan tu. Itu antara khasiat kita punya minyak. Sebut. Kalau kau nak tengok, dap ni dia kacukan 3 binatang tau. Ada DNA kura-kura biawak. Betul. Kepala dia macam kepala kura-kura, perut dia macam perut biawak, ekor dia macam ekor buaya. Dia berduri keliling. Dia tengah tukar kulit ke tu? Ya, betul. Dia tengah nak menyalingkan diri ke jantina. Dia nak tukar jantina dia. Lepas tu kuku dia macam kuku ayam. Tapi fungsi kuku dia bukan untuk mencakar ataupun mencengkam lah. Fungsi kuku dia hanya untuk menggali lubang saja. Tak gigit ke tu? Dia gigit tapi lebih kepada libasan ekor. Kau tengoklah, sebab itulah akak ni pakai sarung tangan. Kalau kena libas boleh berdarah. Urut pun ada teknik sis. Ya, betul. Urut pun ada teknik. Siapa-siapa yang berminat dengan kita punya produk, korang boleh ambil nombor dekat sini, lepas tu wasabi. Nanti saya akan hantar lebih details berkenaan produk, harga dan juga cara penggunaan. Terima kasih korang yang mana baru follow. Boleh melompat tak macam buaya? Tak boleh. Boleh melompat ya? Tak tahu. Kaki pendek. Ke buaya darat. Dap ni dia gayat tinggi. Kak cium kepala dia tu. Orang cium ni kan orang Arab selalu makan. Ya, betul. Boleh makan. Ya, boleh makan. Oh, banyak. Banyak. Kita ada lebih 200 ekor. Mulut dia boleh keluar laser tak? Boleh keluar laser dalam drama je. In real life dia tak keluar laser. Kalau